Dekat depan I ni ada perfume yang bau macam matcha, green tea. So save video ni kalau you guys peminat matcha. First kali yang paling realistic matcha. Kita ada matcha soft serve daripada Danam. This one, matcha kan ada rasa macam seaweed-seaweed sikit kan, kadang-kadang seaweed / rumput sikit. So dia ada that kind of smell. And then dia bau macam cone ice cream matcha tu, and atas tu ada ice cream matcha. Opening dia you dapat bau macam daun matcha tu, and then slowly dia develop menjadi versi yang creamy tapi tak manis sangat. Sesuai untuk yang suka matcha yang agak realistic and ada manis sikit. Second kategori, matcha yang manis. Ada dua perfume yang I akan recommend. ST daripada Arif. Ini local Malaysian brand. Dia bukanlah matcha sangat. Dia macam black tea plus hot chocolate. Tapi dekat hidung I dia memang bau macam matcha. Ice matcha yang smoothie, yang slushy matcha. Satu lagi adalah daripada Indonesian brand Mykonos, matcha latte. Itu memang matcha plus white chocolate yang manis. Very very nice kalau you suka matcha and you nak pakai dekat dalam rumah bawah aircon or pada waktu malam. Kategori yang seterusnya adalah matcha meditation. So replika matcha meditation ni adalah antara perfume matcha yang memang famous and banyak ada alternatif ataupun dupes. Dia macam ada sikit bitter matcha and ada creaminess juga. Dan dua ni adalah I rasa alternatif dia. Shifrag, ini local Malaysian brand. Nama dia adalah Hokkaido matcha. Kalau you nak matcha yang lagi dense, matcha white chocolate dia, you boleh pakai matcha latte daripada brand Kira. Ini adalah brand daripada Vietnam. Next kategori adalah matcha yang fresh. Dia tak ada creamy sangat. Fugazi matcha buya. And also Molten Brown Tea Ceremony. Molten Brown Tea Ceremony macam matcha bertemu dengan culture teh daripada British. Kan orang UK dia orang suka minum teh kan. So culture teh yang tu dibawakan bersama dengan ceremonial tea dekat Jepun. So itulah dia bukan matcha sangat lah. Dia more towards green tea. Bau dia actually very refreshing. Dia tak ada creamy. So sebagai someone yang suka perfume matcha yang creamy, I rasa ni very wearable untuk indoor dan outdoor. Bagi I dia tak mengingatkan I dekat I makan ice cream matcha or I minum matcha sangat. Seterusnya adalah Fugazi matcha buya. This is aquatic matcha. Bila I bau, I rasa macam, oh, this is quite masculine. Dia macam air green tea yang kita hirup tepi laut yang sejuk. Something like that lah. Dia punya feeling. Dia bukan matcha bersusu. Dia bukan ice cream matcha. Dia bukan cake matcha. So, I rasa kalau untuk lelaki, I memang akan recommend Fugazi matcha buya or Molten Brown Tea Ceremony. But untuk I sendiri nak pakai and enjoy, all of this. So of course ada banyak lagi perfume matcha dalam market yang I belum explore. Tapi kalau you guys suka perfume and you guys nak start explore perfume, make sure untuk datang ke Fragrance Festival Malaysia 2-4 Oktober 2026 nanti dekat Pavilion Exhibition Centre Bukit Jalil. Ada lagi local brand yang ada perfume matcha yang I tak explore lagi. So you guys boleh explore dekat FFM nanti, okay?